Engkaulah apa kau pikirkan, terkandung dalam. Kaulah apa yang kau fikirkan, terkandunglah pemikirannya. Bila kita miskin ni, tak ada duit, tiba-tiba dengar motivasi daripada EduTech, kita jadi semangat nak kerja keras. Kita nak work hard. Apa? Sebab motivasi dikontrol oleh brain mana? Ada satu bahagian dekat kepala otak kita ni Allah ciptakan untuk motivasi self control. Kawasan sini kita panggil limbic system. Hang fikir positif, hang kat buat benda yang positif sahaja. Hang depression, semua negatif. Nak commit suicide lah, macam-macam. Motivasi, disiplin dikontrol oleh emosi dan juga habit. Tapi kalau korang ada food allergies, sorry, korang tak boleh kontrol. Sebab food allergies ataupun allergic makanan ni bukan dikawal oleh otak. Tak ada kaitan dengan otak weh. Dia ada kaitan dengan darah. Bukan sel darah merah. Sel darah putih, ni rupa makhluk Allah tu. Kita panggil sebagai plasma cell ataupun B cell. Sel inilah yang akan hasilkan satu antibody. Kita panggil immunoglobulin E. Antibody jenis inilah yang akan mencacah merebahkan sesetengah orang yang alergik makanan ataupun alergik sesuatu benda. Contoh, alergi udang. Makan udang. Ini makan udang ni. Makan udang turun, masuk dalam perut, masuk dalam semua intestine. Dekat situ akan diserap udang tu. Udang bila masuk dalam darah sebagai protein. Protein itu akan didetect. Kesan oleh sel ini sebagai musuh. Wih, musuh dalam darah. Dia pun hasilkan lebih banyak lagi antibody jenis IgE. Dan yang bestnya, apa antibody ni buat? Antibody ni dia akan berenang dalam darah. Dia cari sel. Sel apa? Sekok kita panggil basophil cell. Dan sekok sel lagi kita panggil mast cell. Bila dua sel ni terbangun dari tidur saja secara tak kontrol Sekarang ni aku cakap dalam badan orang yang ada masalah food allergy Maksud food allergy maksudnya dalam badan dia, dalam darah dia banyak gila antibody jenis IgE. Bila banyak IgE, maka mast cell, basophil cell pun banyak juga dihasilkan. Kat sinilah problem mula berlaku. Bila dua sel ni dikejutkan secara banyak sangat bersepah, dua sel ni akan hasilkan satu lagi bahan kimia yang kita panggil histamin. Histamin ni terlalu banyak dalam badan orang yang ada masalah food allergy, masalah asma, masalah eczema, masalah resdung, masalah gegatar. Pertengahan gatal-gatal ni, merah-merah ni gegatar ni. Histamin menyebabkan salur darah bawah kulit hang kembang. Histamin juga trigger saraf dekat tangan menjadi lebih gatal. Dan histamin juga menyebabkan tangan hang jadi bengkak. Bibir jadi bengkak ni. Gegatar pun menyebabkan bibir jadi bengkak. Dan gegatar ada kaitan dengan immune sistem badan IgE. Dan gegatar juga ada kaitan juga dengan food allergy. Alah, alergi makanan lah. Gatal je pun. Bukan boleh buat mati. Korang pernah dengar anaphylaxis? Anaphylaxis ni adalah a severe form of allergies. Hang kena ni, salur nafas hang jadi sempit, bronchospasm, degupan jantung jadi laju, hujung-hujung jadi slow. Bila hari bulan boleh kena heart attack. Tekanan darah boleh drop tiba-tiba, yang mana menyebabkan systemic blood circulation jadi hemodynamic unstable dan boleh menyebabkan multi organ failure dan boleh menyebabkan kematian. Semua berlaku dalam anaphylaxis. Apa kaitan pula dengan food allergies dengan anaphylaxis? Ada kaitan lah, oi. Food allergy aku memang ada kaitan dengan basophil mast cell je kan? Ekor sel ni. Ni sekok dengan yang ni. Tapi anaphylaxis bermula dengan 3 ekor sel tadi. Dia kacau sistem satu badan sampai ke immune sistem badan utama sekalipun. Dia kacau salur darah. Salur darah menjadi kembang. Bila kembang salur darah, blood pressure akan drop secara dramatically. Bila ada perubahan in term of blood pressure, of course directly ada kaitan dengan heart rate. Dalam anaphylaxis, histamin dihasilkan super duper banyak lagi teruk daripada allergic reactions. Sampai dia attack ni otot salur pernafasan korang, kita panggil trachea. Bila otot pernafasan dekat trachea spasm, maksudnya salur pernafasan menjadi sempit, udara masuk tak cukup, hang akan choking. Itu pun boleh menyebabkan kematian, respiratory failure. Perlu ke takut dengan food allergies? On my opinion, tak perlulah takut. Cuma kena berjaga-jaga. Sebab simple as food allergies juga boleh lead kepada anaphylaxis. Food allergies doesn't kill, but anaphylaxis, yes, it does.